Sebab tu kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajarlah untuk suka apa yang kita dapat. Selalu kita terlepas pandang. Ya. So sama macam Abang Hanif ni sendiri. Saya takkan lupa macam mana dia menjadi asbab untuk saya masuk ke dalam ni. Jadi big fan senario. Dia cakap engkau ni, senario kalau offer kau jangan pandai-pandai masuk. Sebab Dia orang ni kan rival. Penerbit ni. Yalah, faham. Dia macam tu. Dia bukan hati busuk, tak. Dia nak jaga bos tersendiri. Dia tak nak. Dia cakap itu produk dia. Engkau produk aku. Aku nak popular kan kau. Jangan pandai-pandai kau nak pergi hijrah kat sana. Okey. Dia sebab producer ni dia ada dia punya Daya saingnya tu. Dia ada Faham. konsep persaingan tu. Jadi selepas pada tu Alkisah tu berturut-turut. Jadi saya melihat yang senario ni satu kumpulan. Memang saya respect. Ada album apa semua kan. Lepas tu yang saya ni ada benda yang setiap kali raya lah. Lepas tu iklan Smart Shop adalah buat sikit. Sketsa sana. Adalah benda-benda macam tu. Zaman tu Smart Shop power lah. Siapa boleh masuk. Lepas tu Smart Shop masa saya buat mula-mula pun, saya tanya dia, Nip, ni nak buat apa ni? Dia susun barang-barang apa, sayur, daging apa semua. Masa tu nak promote pisau. Saya cakap, Nip, ni nak buat macam mana?